Selamat pagi. Hari ini kami berada di Sekolah Kebangsaan Sepauh bagi melaporkan satu program yang menarik, iaitu program Jelajah Ilmiah Medadi. Seperti yang dapat kita lihat, murid-murid sangat teruja dengan aktiviti yang dijalankan. Mereka belajar sambil bermain, yang pastinya menjadikan sesi pelajaran lebih menarik dan berkesan. Sekarang, kita akan memuramahkan salah seorang tangga pengajar dari RPG yang terlibat dalam program ini. Selamat sejahtera, Ustaz. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Boleh Ustaz memperkenalkan diri dan jelaskan sedikit tentang peranan IPG dalam program ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Amir Safwan bin Khairul Anwar, merupakan siswa guru di Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang. Jadi peranan IPG dalam program Fun Learning yang telah dijalankan ialah kita ingin menerapkan satu kaedah pendidikan atau PDP yang baru yang melibatkan fun learning, ataupun kita boleh letakkan sebagai didik hibur untuk menarik perhatian pelajar-pelajar untuk rasa seronok dalam pembelajaran di dalam kelas dan juga di luar kelas. Selamat sejahtera, Ustazah. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Boleh Ustazah memperkenalkan diri? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya nak perkenalkan diri dahulu. Nama saya Nur Alakarani binti Khairul Amilin, merupakan siswi guru daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang dan mengambil kos pendidikan Islam, major pendidikan Islam dan minor bahasa Arab. Okay. Soalan yang pertama daripada saya, bagaimana cikgu melihat impak program ini terhadap murid-murid SK Sepauh? Okey. Impak terhadap murid SK Sepauh. Kami difahamkan murid Sepauh ni dia boleh dikategorikan di luar bandar lah, betul tak? Jadi sebelum ni kami pergi ke sekolah yang dalam bandar, yang mereka dah memang dah biasa dengan teknologi seperti itu. Tapi bila kami masuk SK Sepauh yang dia agak di dalam kampung macam tu, tapi walaupun kami menggunakan peralatan digital, mereka dapat sama-samalah mengikut pengajaran kami di dalam kelas. Dan mereka lebih seronok lah bila kami buat nyanyian, kami buat kuisis, buat kahut, kami papas slide, kami bagi mereka main dengan laptop. Jadi nampaklah mereka seronok dan lebih rasa ingin untuk belajar. Okay. Terima kasih. Terima kasih Ustazah atas perkongsian yang sangat menarik.